Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam siri Titak Branch Al-Quran untuk kita sama-sama menambahkan kefahaman kita dan membaiki interaksi kita dengan Al-Quran. InsyaAllah kita telah pun mempelajari ataupun berkongsi pelbagai tips untuk kita meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran sebelum ini. Hari ini saya akan berkongsi tentang satu tips, iaitu untuk memahami Al-Quran tidak mestilah kembali memahaminya menggunakan bahasa Arab, kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah memilih bahasa Arab sebagai bahasa yang menjadi medium diturunkan wahyunya kepada umat manusia. Ini disebutkan di dalam beberapa ayat Al-Quran. Antaranya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Yusuf, surah yang ke-12, ayat yang kedua. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Yang mafhumnya, sesungguhnya telah kami turunkan Al-Quran ini Arabiyan, dalam bahasa Arab, la'allakum ta'qilun, mudah-mudahan mereka dapat memahaminya. Maka apabila Al-Quran itu dipilih untuk diturunkan dalam bahasa Arab, Allah SWT mempunyai sebab-sebab tertentu yang kita tidak tahu, tetapi kita boleh mengkaji dan memikirkan beberapa hikmah kenapa bahasa Arab dipilih. Dan memang terbukti bahasa Arab mempunyai beberapa kelebihan berbanding bahasa-bahasa yang lain. Pertama sekali, bahasa Arab ini bahasa yang fonetik. Apakah yang dimaksudkan dengan fonetik? Maknanya setiap huruf dalam kalimat bahasa Arab itu mempunyai bunyian yang tersendiri, dan bunyi-bunyi itu wujud di dalam satu-satu kalimat. Berbanding ada bahasa-bahasa seperti bahasa Inggeris, tidak semua huruf di dalam perkataan bahasa Inggeris itu mempunyai sound atau bunyi. Kerana itu kita ada konsep silent K, silent P. Tetapi tidak bagi bahasa Arab, setiap huruf mempunyai bunyinya tersendiri sesuai dengan simbolnya. Jadi disebabkan bunyian yang fonetik ini memudahkan bagi orang-orang yang bukan bahasa Arab untuk mempelajari bacaan Al-Quran. Itu poin yang pertama, kenapa bahasa Arab itu mempunyai kelebihan tersendiri. Yang kedua, bahasa Arab ni bahasa yang terpelihara oleh orang Arab sendiri. Jika kita bandingkan dengan bahasa Melayu ataupun sekali lagi dengan bahasa Inggeris, banyak perkataan-perkataan bahasa Melayu purbakala telah pun tidak digunakan pada hari ini. Begitu juga dengan bahasa Inggeris. Bahasa Melayu dan bahasa Inggeris telah pun mengalami evolusi yang sangat besarlah sepanjang sejarah ini. Contohnya kalau kita membaca puisi-puisi klasik English seperti yang ditulis oleh Shakespeare, jadi ada perkataan-perkataan yang telah pun tidak digunakan pada hari ini, menyebabkan bahasa Inggeris yang dahulu tidak lagi relevan pada hari ini. Berbanding bahasa Al-Quran ini, setiap perkataan yang ada dalam Al-Quran itu digunakan dalam perbualan harian oleh orang Arab. So ia memudahkan pemahaman Al-Quran itu untuk umat manusia. Dan yang ketiga, antara kelebihan bahasa Arab ialah bahasa Arab ini adalah bahasa yang compact ataupun mempunyai maksud yang mempunyai density maksud yang tinggi. Kerana apabila kita cuba untuk menterjemahkan setiap patah perkataan bahasa Arab kepada bahasa lain, kita mungkin memerlukan beberapa perkataan untuk menerangkan satu perkataan bahasa Arab. Sebab itu kalau kita tengok buku-buku bahasa Arab, apabila dia diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, buku yang mungkin senipis ini dalam bahasa Arab akan jadi setebal ini dalam bahasa Melayu, kerana perkataan Melayu sukar untuk mengungkapkan bahasa Arab yang sangat kompak maksudnya ini. Bahasa Arab bahasa yang mempunyai jawami'ul kalim. Setiap kalam ataupun kalimah-kalimah bahasa Arab itu mempunyai makna yang sangat banyak dan sukar untuk diterjemahkan. Ada banyak lagi kelebihan-kelebihan bahasa Arab. Jadi ini membuktikan ada hikmah yang sendiri. Allah SWT telah memilih bahasa Arab sebagai bahasa medium untuk diturunkan wahyunya. Sehubungan itu, sebagai orang ini betul-betul memahami Al-Quran, kita mestilah kembali memahami bahasa Al-Quran ini, iaitu bahasa Arab. Bahkan para ulama telah pun mengeluarkan beberapa kaedah untuk memahami Al-Quran. Antaranya disebut al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Untuk kita memahami ibrah Al-Quran itu mestilah sesuai dengan lafaz-lafaz bahasa Arabnya, dan dia tertakluk dengan maksud ataupun lafaz kalimat-kalimat dalam bahasa Arab. So selagi mana kita dapat memahami bahasa Arab, dengan selagi itulah kita dapat memperbanyakkan ibrah ataupun pelajaran-pelajaran yang dapat kita fahami daripada setiap ayat-ayat dalam Al-Quran. Dan satu lagi kaedah yang disebut oleh para ulama ialah wa yufhamul Quran al-Karim tibqan bil qawaid al-lughatul arabiyyah ghairi takalluf wa ta'assuf. Seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Banna, tidak boleh tidak memahami Al-Quran mestilah dengan menggunakan qawaid al-lughatul arabiyyah, iaitu kaedah-kaedah dalam bahasa Arab
tanpa memberat-beratkan dan meringan-ringankan. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan kata-kata Aiman Al-Banna ini? InsyaAllah kita akan discuss dengan lebih lanjut dalam video seterusnya, dan saya juga akan kongsikan tips bagaimana untuk kita memulai mempelajari bahasa Arab bagi seorang yang bukan Arabic speaker seperti kita semua, dan semoga kita akan lebih semangat untuk belajar bahasa Arab selepas ini.